Okey guys, selamat petang ah. So hari ni Abang turun dekat Teluk Perigi guys. Teluk Perigi. Oh biasa lah, biasa dekat depan tu kan. Hari ni kita cuba dekat sini. Air tengah surut dah guys. Abang turun petang tengok macam mana. Hari ni satu, habis kerja awal. Tu lah, try tengok. Abang bawa 3 rod, anak 1 rod, 4 rod. Kita setting biasa, mata Apollo. Lagi satu setting tu kita cari ikan bolos. Dapat kita bawa umpan bolos. Hari ni Abang bawa udang kopek saja. Umpan sarang habis. Tapi tak apalah, kita dah sampai. So air pun habis tengok macam cantik juga. Kita try guys. Jom setting dulu. Anak, bawa anak hari ni guys. Biasalah balik awal. Okay guys, anak dah setting. Dia pakai mata Apollo 10 guys, 3 mata. So boy pun pakai mata Apollo 3 mata saiz 12 guys. Kita try dia. Harap ada hasil. Ni cari lauk je guys. Okay, pacak boleh bawa 2 saja. Tak cukup. So second setting pun sama juga. Mata Apollo saiz 12 guys. Pakai udang kopek. Okay, boleh setting 2 rod. Try. Setting ketiga, 2 mata. Pakai udang 1 udang ya. Try. Harap ada nasi. Polos. Oh ini saiz. Ni bawa makan ni. Polos lagi. Mayung. Mayung. Air dah start surut, baru strike guys. Mayun dengan keke. Makan, letak makan.
start mayung dah. Dah start dah kacau-kacau. Dua anak pun tarik. Tahun baru. Boleh lah. Masih kumpul lagi guys. Oh lucu dia. Duduk panjang guys, sakit apa sakit tangan dia. Tapi baru setting roof belakang tu ni dah kena dah. Suruh dia tarik. Tarik. Ke lembu je naik. Kerut-kerut kecil. Michelle. Mayung.
Special. Mata kecil masih dapat besar. Ya. Takut putus. Live you. Oh. Ah. Pakai mata Apollo tapi ikan besar dapat. Takut putus. Ni ikan besar ni. Udah kau mati ya, cik? Takut pakai mata Apollo kecil je. Kalau putus. Bila pakai kecil dapat besar. Itu mata besar tak nak makan. Mungkin saya tarik kot. Ha. Ya. Baru. Takut. Mata kecil takut putus. Nampak besar. Baru. Selalu sangat you punya yang YouTube ke YouTube buat TikTok. Buat YouTube cik. Ya. Sebelum Arum ke boy fishing ya. Boy fishing manjung. Saya selalu tengok. Okey. Arum tu boy fishing kan. Ingat Arum tu boy fishing ni. Saya selalu tengok. Boy. Boy fishing kan. Tengok you saya baca je sono. Okey. Saya memang nak mancing. Tapi itulah saya berbuat kita ada tempat nak pergi kan. Okey. Ikut anak-anak je saja sono. Tengok polo. Ya. Selalu yang Apollo je. Itu letak ikan potong tadi. 4 pari. Sini ada pari macam banyak saya dapat. Pari sekap. Ya. Saya pernah cuba lagi tu. Pakai umpan mati je kan? Udah mati je. Saya pun udah mati juga tu. Okey cik. Saja je. Okey, thank you. Okey, boy fishing. Ada Arum atau boy fishing? Saya puas-puas selalu tengok you punya. You punya TikTok lah. Okey. YouTube ya. Okey cik. Thank you. Dekat Telaga Nas, dekat ni kan. Kambaru. Kambaru. Depan Sapura sana. Terus Setiawan. Ya. Sana Setiawan sudah dapat siakak nampak. Ya. Kan? Okey cik. Kambaru. Masih kumpau lagi. Okey guys. Kita cuba lagi. Ada ni.
macam mayung. Air dah tenang dah guys. Pukul 6 lebih dah. Air tenang. Tuk lagi satu pun dah tarik dah tu. Kenapa ni? Mayung. Mayung lah. Ada. Air dah tenang dah. Cantik lah ni. Tarik cepat. Nak tarik rod panjang tapi sakit tangan. Tarik. Mayung. Alah. Mayung pun mayung lah. Ada 2 ekor. Jadi. Ikan. Ada bang, daun baru ada. Daun baru, mayung banyak. Ikan lembu. Ada lagi. Mayung. Mayung. Mayung saya susah. Mayung lagi. Mayung dapat ni ikan lembu. Okay guys, ni aku cuba last. Baru kena balik awal. Dia nak keluar sikit. So ni kita cuba last tengok. Baru 6.50 lebih. Anak pun try last ni. Okay guys, last ni ada ikan. Air tenang, daun baru tadi dapat, lepas tu senyap, lepas tu dapat ni apa, ikan mayung banyak.
Last track lembu. Jom balik. Okay guys, video hari sampai sini saja. So apa yang nak balik, rasa ada lah guys sikit. Tadi pada petang tu ada hasil sikit. So okey lah, ni hasil kita. Baru ada 2 ekor padu saya. Tadi dapat berapa ekor bucut dah. Ni semua ikan mayung guys. Baru 2 ekor, bodoh 1 ekor. Jadilah hari ni anak belum kemal lagi. Tak puas hati lagi guys. Tak apalah, kita nak balik dulu. Kita jumpa next video. Bye.